Ni cara manual. Nissan. Start dia sangkut. Okey, tekan brake. D. Okey, Santomotive. Hari ni kita ada Nissan Livina. Okay. Problemnya, dekat meter D, tapi dekat sini R. 1. Dekat sini free. Dekat sana D. Okey, ni problemnya dia ribobu. Tapi kalau nak manual macam mana? Jom. Cara manual, tapi nak kena 2 orang. Emergency apa, duduk dalam keadaan ni tarik je nampak. Nak masuk P ke, nak masuk N ke, reverse. Mana kalau masuk D, D lah, terus jalan. Okey, kat mana boost dia kalau nak DIY sendiri? Okey, biasa untuk Nissan Livina ni paling cantik bawa datang workshop lah, workshop buat. Kalau nak buat DIY sendiri, memang dia rumit. Sebab apa? Cover ni kena buka. Okey, kena buka ni. Ni buka. Kat belakang ni buka, tengah ni ada satu ni Boost dia kat mana? Kat dalam ni Okey, ni dia punya gear reverse kat bawah ni. Okey, sebab tu susah. Okey, kalau tangan besar memang ni lah. Ini masuk balik je kat atas ni. Dah. Falabi Automotive, jaga kereta, jaga keselamatan.